Jadi perbuatan manusia ni dia ada hukum ketika isu vape ni timbul lah, ramai di kalangan pakar-pakar kesihatan, doktor-doktor sendiri dah menyampaikan hasrat kepada pihak kerajaan lah supaya mengawal vape ini tidak menjadi seperti industri rokok. Tapi kerajaan tak ambil tindakan apa-apa lah. Cuma kebelakangan ini dah ada beberapa negeri, contoh macam Melaka dah mula nak ambil tindakan untuk mengharamkan vape daripada dijual. Bagi saya agak sudah terlambat. Tapi terlambat itu pun ada sudut positif lah. Lebih baik daripada tak buat langsung maksudnya kita sedar juga akhirnya kesan vape itu kepada masyarakat secara umumnya kan. Jadi fatwa ini sebenarnya dia adalah pemberitahuan hukum syarak. Kalau dalam konteks Malaysia oleh mufti lah yang mempengerusikan satu jawatan kuasa yang dinamakan jawatan kuasa fatwa. Bila timbul isu tentang apa-apa perbuatan manusia, kalau vape ni kita hisap vape ataupun hisap rokok kan, itu satu perbuatan lah. Jadi perbuatan manusia ni dia ada hukum dia. Kita berjalan, kita makan, kita tidur, kita baring, itu semua perbuatan yang mana setiap perbuatan macam saya katakan dia ada hukum. Hukum ni maksud Prof wajib, sunat, itulah. Dan hukum itu ada 5 lah, wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi sekarang ni ada hukum ataupun ada perkara-perkara yang memang kita dah tahu dah, sebab kita dah belajar di sekolah kan, memang turun temurun kita tahu. Contoh macam solat lah, kita tahu solat tu perbuatan kan, dan solat tu kita tahu wajib. Tapi ada perkara-perkara yang menjadi isu baru ataupun isu kontemporari yang belum lagi diketahui oleh masyarakat ataupun jarang dibincangkan dan sebagainya. Jadi bila tiba isu vape ini, adakah ia sama dengan rokok? Sebab fatwa merokok sudah ada lagi lama sebelum tu. Dah ada lama. Haram juga. Jadi masa perbincangan tu dia ada buat perbandingan? Ya. Kan? Jadi jawatan kuasa buat perbandingan dan melihat dalil, melihat apa itu vape, apa fungsi dia, sudut manfaat dan juga mudarat ataupun mafsadah dalam vape itu kan. So semua itu ditimbang tara. Setelah berpuas hati berdasarkan dalil-dalil syarak kan, faktor kesihatan, faktor sosial dan pelbagai aspek, maka jawatan kuasa fatwa melihat bahawa vape ini sama macam rokok, bahkan mungkin lebih dahsyat macam tadi saya sebut, dia punya kesan itu. Sebab yang tadi kandungan nikotin, ada juga yang modified, dia letak dadah. Asalnya nak mengelak daripada merokok, nak mengelak daripada dadah, tapi jom kita try sikit. Dan bahkan lebih mudah anda suka untuk dikesan lagi.